Sebuah kereta Bezak ingin potong barisan dan menghimpit kereta owner di traffic light Pengkalan Adu Gajah, Melaka, tetapi tidak diberi peluang oleh owner. Kereta Honda CR-V membuat pusingan liu di tempat yang tidak sepatutnya. Dua buah motosikal terbabas selepas terlanggar sebuah kereta Honda City yang sedang membreak dan hampir digilis oleh sebuah bas di Jalan Sungai Tiram Bayan Lepas, Pulau Pinang. Sebuah kereta Nissan Almera tidak berada di lorong yang betul dan makan jalan ketika melalui sebuah bulatan. Perlu diberi perhatian kepada semua dalam footage ini, mereka ingin masuk arah pukul 12. Pemandu boleh memilih sama ada kekal di lorong kiri atau di lorong kanan. Sebelum keluar dari bulatan, pastikan anda menyalakan lampu signal ke kiri untuk memberikan peringatan kepada pemandu lain dari arah belakang dan pemandu yang baru nak masuk bulatan. Kereta BMW ni last minute menukar lorong ke kiri dan tak bagi signal. Dalam footage ini, owner hampir terlanggar dengan sebuah motosikal yang tak ada lampu depan belakang. Tolonglah ambil perhatian kepada semua rider dekat luar sana tu. Motor tu. Sebuah kereta Viva tiba-tiba masuk lorong kanan dan nasib baik dia ke kiri balik selepas perasan owner tengah laju. Okey. Sebuah kereta Saga membuat illegal U-turn. Penampakan dalam footage ini, seorang cyclist, sebuah Alza dan Saga langgar lampu merah. Sebuah kereta Toyota Vios menggunakan dua lorong sehingga menyukarkan pemandu lain nak memotong. A game, no I can't get you out of my brain. Ooh, it's such a shame. Sebuah motosikal terus meluncur masuk ke lorong kanan sebaik saja ia keluar dari simpang. Tindakannya itu bukan saja boleh membahayakan diri sendiri tapi juga membahayakan orang lain. Seorang rider hampir dilanggar oleh kereta Honda Accord yang tiba-tiba keluar dari simpang. Uncle yang bawa kereta taksi putih Almera ni tiba-tiba nak silang ke kanan. Last minute baru nak bagi signal. Kereta Mavi merah ni tak bagi signal. Nak tukar lorong tak bagi signal. Nak masuk simpang tak bagi signal. Nak masuk simpang lagi sekali pun tak bagi signal. Sebuah kereta Vira terlanggar bumper belakang kereta Myvi hitam. Nasib baik owner dan kereta-kereta lain sempat mengelak.
Kereta Lamborghini kuning ni nak tukar lorong ke kiri, tak bagi signal. Ya, apa yang kita kena faham kat sini, kita komen walaupun ditulis Oh, dengan ni kau tangan, nak dia pergi masih mana? boleh sebenarnya. Nikolau Terakalit Nimin, Mal Kanagadai Karita Saya Haha. Kita buat maksiat dengan mulut. Dalam Quran Allah sebutkan bahawa ya ayyuhallazina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum ila akhir ayat. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kau mencela sesuatu kaum. Janganlah satu kaum itu mencela satu kaum yang lain. Okey, maknanya kita tak boleh kita nak kutuk orang. Kita nak kecam orang. Footage ini pula menunjukkan seorang rider GrabFood teragak-agak di simpang traffic light dan nasib baik owner memperlahankan kenderaannya. Ni sekadar hiburan daripada headcam owner. Seorang cashier stesen minyak Shell ni terkejut selepas melihat kamera dekat helmet. Satu hijau, RM5. Satu hijau, RM5. Terkejut takkan ada. Berlaku kemalangan melibatkan motosikal dengan sebuah kereta Vira di hadapan Pasar Borong Seri Kembangan dan kereta tersebut terus melarikan diri. Oi! Oi! Rakaman CCTV ini menunjukkan seorang rider yang bawa laju di persimpangan Rambai Jaya Melaka ni merompos sebuah kereta Azia Style ketika kereta tersebut sedang memasuki simpang. Sentiasalah berhati-hati ketika menukar lorong. Lelaki ni memang jenis tak bertanggungjawab dan pengotor. Dengan selamba dia je buang